Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak jawab soalan daripada subscriber dan juga yang dah download akaun Untung Rugi yang saya letakkan dekat Google Sheet ya. Okey, ada masalah di sini. Puan Amy ya. Dia minta saya bantu jika ada bayaran claim untuk staff ya. Okey, jom kita tengok dekat sini detail dan email yang diberi oleh Cik Amy. Kita boleh belajar bersama-sama. Mungkin ada orang lain juga nak guna dan ada masalah yang sama. Okey, jom kita tengok. Email daripada Puan Amy Lezana. Okey, dia dah download dan buat akaun SLPNL sahaja ya. Dekat sini Puan ada sedikit pertanyaan ya. Dia kata macam mana nak buat bayaran balik claim kepada staff ya. Okey, nak kena tambah apa-apa ke dalam kolom tu? Okey. So Cik Riza bagi dekat sini, Amy bagi kat sini download dia punya file dan saya dah download dan saya dah tengok. Kat sini saya explain macam mana cara nak buat pembayaran reimbursement ya, claim pada staff ya. Dekat sini claim. Okey, nak tanya bayaran claim kepada staff. Nak tambah apa ya? Okey, jom kita tengok Excel yang saya dah download tadi. Okey, Cik Amy ya. Okey, saya nampak formula saya kat sini betul lah. Memang dah dibuat betul. Okey, dekat sini adalah kita punya bank dan untung rugi sekali saya buat. Jadi kalau ada bayaran pada staff, okey, ini untuk masuk, negatif untuk keluar kan. Okey, saya contohlah ya, buat bayaran pada staff 1 hari bulan 7 2026. Okey, bayar dan terima kepada. Saya galakkan dekat sini tak payah tambah kolom sebab staff dia akan bayar semua expenses yang sama macam kita ada dekat dalam untung rugi ni. Kadang-kadang dia tolong bayar sewa pejabat, kadang-kadang dia tolong bayar debtor, kadang-kadang dia tolong beli alat tulis, kadang-kadang dia ada buat expenses admin. Betul. Jadi yang terbaik ialah letak je dekat sini bayaran diterima ataupun bayaran kepada siapa. Kita tahu kat sini lah kalau terima positif, kalau kita bayar negatif. So let's say lah kita bayar kepada Encik Ahmad. So kat sini kita kena tulis Encik Ahmad. Encik Ahmad. Okey. Tulis je dekat dalam ni claim. Ya, claim. Claim claim Encik Ahmad. So Encik Ahmad ni dia buat claim. Apa yang berlaku ialah kita bayar duit kepada Encik Ahmad, betul? Kita bayar duit kepada Encik Ahmad, contohlah 500. Kita letak negatif 500 kat sini. Negatif 500. So, duit dalam bank kita, kalau kita bayar bank kepada Encik Ahmad, dah tolak 500 kan? Okey, bila dia tolak 500 kat sini, kita tengok apa bayaran yang dia bayar bagi pihak syarikat. Contohlah, dia beli barang hardware, maintenance, 100. So, tolak dekat sini 100. Tak kat sini 100. Okey, lagi dia buat apa? Dia tolong bayar beli alat tulis 300. Okey, lagi dia buat apa? Dia tolong bayar road tax kenderaan 100 contoh. So, cukup 500 betul? Kita pergi kat ujung ni, tengok. Betul. Jadi maksudnya kita dah gunakan 500 untuk bayar. Kalau kita bayar kepada Encik Ahmad, guna bank. Kalau kita bayar kepada Encik Ahmad guna petty cash, ni petty cash kan, kita ni bank. Contohlah kita guna bayar pada Encik Ahmad guna petty cash. So dekat sini tak ada apa-apa, delete. Okey, kita bayar dekat dia guna petty cash. Petty cash yang akan negatif 500. Nampak? Dia macam ni. Kita tak perlu tambah apa-apa sebab perbelanjaan yang dibayar, tujuan kat sini kan, kat sini boleh tulis pembayaran claim. Jadi kita tahu kepada staff ya, kepada staff. Kita tahu expenses kita yang ni, yang bayar maintenance, bayar pejabat tulis, alat tulis ni semua, kita bayar kepada Encik Ahmad, claim pada dia. Sama je macam kita bayar kepada orang-orang lain kat dalam ni. Harap membantu ya Cik Amy. Tak perlu tambah apa-apa. Jadi kita punya untung rugi sama saja. Ni ada petty cash kat sini sebab anda tak ada petty cash sebelum ni.
Kalau anda ada petty cash, okay, contoh ya, okay, anda keluarkan RM1,000 untuk petty cash. Maksud dia, contohlah ya, dekat sini 30 hari bulan 6 ni anda bagi petty cash, keluarkan pada petty cash RM1,000 untuk petty cash. Okay, dekat sini tolak RM1,000, dekat petty cash anda tambah RM1,000. RM1,000. Okay, betul kan? Betul? Salah. Sekejap. RM1,000. RM1,000. Oh, sini ada RM100,000. Okay, ada data sebelum ni. Tak ada tambah kat sini. Okay, 2 hari bulan 7 lah. 2 hari bulan 7. 26 anda ada petty cash. Keluarkan duit untuk petty cash. Duit untuk petty cash. Okay, kalau duit untuk petty cash, okay, contohlah anda keluarkan daripada bank, keluarkan RM1,000 untuk petty cash. Okay, dekat dalam petty cash kat sini tambah RM1,000 lah. Mana petty cash? Ni petty cash dia, tambah RM1,000. Allahumma salli ala sayyidina. Okay, Ahmad tadi 500. Aktif 500. Okay, nampak dah? Betul ya? So kita tengok dalam untung rugi ni, nampak tak? Ada petty cash RM1,000. Macam tu. Lepas tu kita keluarkan ya, kita ada keluarkan tadi 500 dekat petty cash. Contohlah Encik Ahmad ni tadi, kita tak ambil duit daripada bank. Ini ruangan untuk bank ya. Delete. Contoh kita ambil ruangan daripada bank, kita ambil duit petty cash. Jadi kita letak kat sini lah, negatif 500. Kita bayar guna petty cash. Jadi petty cash kita tinggal 500. Daripada 1,000 dah bayar Encik Ahmad, tinggal 500. Okay, dapat tak? Saya harap faham ya. Tak perlu tambah apa-apa lagi, guna je transaksi duit keluar masuk ni ya. Sebab staff bayar expenses yang sama macam mana company bayar, cuma bezanya kita guna duit staff. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.